Masa tidur, mulut terbuka dan tidur berdengkur dengan kuat. Dan masa pagi, pergi kerja, masih ngantuk. Pergi jumpa doktor pakar, baru tahu ada masalah OSA, Obstructive Sleep Apnea. OSA adalah masalah gangguan tidur di mana saluran pernafasan jadi sempit atau tersumbat. Dan ia boleh disebabkan oleh masalah bengkak tonsil atau tonsil yang besar yang tutupkan saluran pernafasan, atau masalah obesiti, berat yang berlebihan, ada lemak banyak di bahagian leher. OSA juga boleh disebabkan oleh merokok, keradangan pada saluran pernafasan yang menyebabkan saluran pernafasan jadi sempit. Dan OSA lebih banyak kes di kalangan lelaki atau orang tua. Antara rawatan OSA ialah bersenam, turunkan berat badan, atau guna mesin CPAP semasa tidur, atau buat pembedahan untuk buang tonsil kamu. Jika kamu takut kamu ada masalah OSA, cepat pergi jumpa pakar ENT, doktor pakar telinga, hidung dan tekak. Jika dapat persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.